saleh dan yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka meningkatlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhannya mereka berserah. Sadaqallahul azim. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yang terbaik di antara kamu ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadan minkum 'amaluhu al-jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmati minallah. Tidak ada amalan seseorang pun yang membolehkan mereka memasuknya dalam syurga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga diriku, melainkan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima sekali, insya-Allah. Terima kasih pada pihak penganjur lah. Itu pengurusi surau Al-Munir. Datuk lah, Datuk belum. Okey. Tuan Haji Syaril, insya-Allah. Pada Tuan Haji Aiman, Nasudi menjemput lah. Sapaya dia menjemput saya kat masjid tadi. Jamal Ihsani, insya-Allah. Dan seluruh ahli jawatan kuasa yang berusaha, para ustaz, asatidzah yang hadir, terima kasih, insya-Allah. Dan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hidayah, rahmat, kasih sayang Allah. Hari ini maghrib, waktu maghrib, Allah memilih kita lalu meletakkan kita di tempat yang paling Allah suka. Seperti Nabi kata apa? Ahabbul biladi illallah masajiduha. Tempat yang paling Allah suka adalah di rumah-rumah Allah. Wa abghadul biladi illallah aswaquha. Tempat yang paling Allah tak suka adalah di pasar-pasar. Di pasar, bukan hanya pasar beli ikan, beli sayur tu, pasar besar tu tak. Di mana yang dikatakan tempat yang kita ini melupakan Allah. Tempat shopping center, ada orang ingat Allah tak? Ya, adalah orang ingatkan Allah, tapi sepanjang masa ingatkan Allah atau tidak? Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tempat yang menjadikan kita ni seorang hamba Allah yang beriman tapi dia tidak ingat kepada Allah. Ini tempat Allah tak suka. Tempat yang menggalakkan kita ini ingat kepada Allah, nak mencapai maksud sebenar hidup kita. Ini tempat yang paling Allah suka. Jadi Allah letak kita tentang hari ini tempat yang Allah suka, duduk di dalam majlis yang dikatakan majlis ilmu. Subhanallah, lagilah Allah suka. Kenapa begitu? Kerana inilah tujuan hidup kita. Tujuan kita hidup apa? Kita nak sukakan Allah, nak sukakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu je.
Jadi nak mencapai maksud hidup kita, sukakan Allah, sukakan Rasul, subhanallah. Kerana ada perkara-perkara yang harus kita nak buat. Di antaranya, syukur. Syukur ni satu besar sunnah. Sunnah besar Rasulullah SAW tinggal wasiatkan kepada kita. Mula kita bangun pagi, Nabi suruh apa tuan-tuan? Nabi suruh syukur. Baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu pernyataan mensyukuri segala nikmat yang Allah bagi kepada kita. Syukur bukan perkara kecil. Syukur yang sebenarnya syukur mendapat tempat darjat tertinggi di Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tinggal Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur dengan aku tambah lagi nikmat. Tuan-tuan, nikmat Allah kalau nak kira banyak tak? Banyak. Ni di antara nikmat. Dapat duduk. Kan? Mengalir ni pahala ni tak berhenti-berhenti. Kan? Duduk dalam majlis ilmu, Nabi kata apa? Seluruh makhluk yang berada di langit, seluruh makhluk yang berada di bumi, seluruh makhluk yang berada di lautan sedang berdoa untuk pengampunan dosa anda semua. Subhanallah. Ini di antara kelebihan duduk di dalam masjid, hadir dalam majlis ilmu. Satu orang yang keluar daripada rumah berjalan untuk menuju ke majlis ilmu, Allah akan mudahkannya untuk berjalan pergi ke syurga, tuan-tuan. Subhanallah. Jadi apa perlu kita buat? Syukur. Tapi syukur yang sebenar-benarnya syukur sehingga Allah nak meletakkan kita di tempat orang yang bersyukur lalu ditambahkan nikmat. Bagaimana? Kena melepasi 3 rukun. Ini yang harus kita nak belajar. Bukan syukur hanya kita ucap alhamdulillah, terima kasih Allah atas nikmat yang kau bagi. Kan? Tapi bila bagi sakit je dah mungut. Aduh, minggu lepas dah lah sesama ni batuk pula, dah mungut pula gitu lah. Nah. Subhanallah. Kerana apa? Kerana hari ini kita nak menghadapi apa-apa pun ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, yang paling pentingnya fikir berdasarkan kepada ilmu. Ya. Syukur pun kena ada ilmu. Rukun qauli mesti nak lepas, rukun qalbi lepas, dan rukun fi'li. Ini 3 ni syaratnya untuk mendapatkan syukur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah meletakkan kita di dalam tadi ayat tadi dah. Syukur dengan aku tambah nikmat lagi. Kadang ada orang murah lah, sama je doa aku, syukur banyak dah. Aku syukur alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Beribu lah aku syukur dengan Tuhan. Tapi sama je. Tuan-tuan ada orang murah, bukan tak ada. Kerana apa? Kerana tidak menepati seperti yang Nabi ajarkan kepada kita. Bagaimana nak bersyukur dengan yang betul. Bersyukur dengan ilmu. Rukun qauli apa dia? Diucapkan dengan mulut, kalam kita. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Syukur ya Allah di atas nikmat yang kau bagi pada aku ya Allah. Kan? Macam dalam solat ada rukun qauli. 5 tempat rukun qauli. Takbiratul ihram, baca Fatihah. Dah lagi kan, selawat kepada Nabi, bagi salam pertama. Ya. Jadi 5 tempat untuk bersyukur, bagi salam yang pertama. Itu rukun qauli. Dan nyata, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih Allah, Allahumma shalli, terima kasih ya Allah. Yang kedua, rukun qalbi, ikhlas di dalam hati. Ucapan itu mesti dibawakan dalam hati dengan ikhlas. Ikhlas ni apa? Allah belaka. Segala nikmat yang Allah bagi hari ini semuanya daripada Allah, bukan kerana kuasa kita, kerana kepandaian kita, kepakaran kita, tak. Bukan. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sama ada syukur itu kita suka, nikmat itu kita suka, ataupun nikmat tu kita tak suka. Syukur juga. Nikmat kita suka, semualah pandai-pandailah mikir dah. Dapat duit. Kan? Dapat duit suka tak? Suka.
Benda tu yang kita nak, yang kita kejarkan hari-hari dapat duit. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih Allah. Kan sungguh-sungguh itu. Ya Allah, insya-Allah ya Allah. Aku tahan perintah kau ya Allah. Bagi lagi ya Allah, bagi lagi. Nah. Ini kita begitu. Itu yang kita kejarkan hari-hari lah. Lepas-lepaskan majlis ilmu orang, lepas isyak ada makan. Suka tak? Suka. Mana boleh tak suka je? Mesti makan. Suka. Benda tu kita suka. Dan juga bersyukur dengan nikmat yang kita tak suka. Ada nikmat kita tak suka. Ada tadi. Ada. Apa nikmat yang kita tak suka? Siapa suka sakit tuan-tuan? Cuba angkat tangan siapa suka sakit. Tak ada orang suka sakit. Malah kita minta lah jauh, kan? Allahumma inni as'aluka sihatan bitaqwa. Nak mengelakkan dapatkan kesihatan yang baik, nak hindarkan daripada tidak sakit. Tapi hari-hari berdoa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Dan dia minta tak ampunan daripada dosa kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Dan dosa. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, banyak dosa. Ya Allah, ampun dosa. Tapi bagaimana cara Allah nak ampunkan dosa kita, tuan-tuan? Kan Nabi bersabda dalam satu hadis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'minu min wasabi wala nasabi wala hammi wala hazani wala ghammin wala adha hatta syaukahu kuha yushakuha illa kafarallahu ma hu biha min khataya." Tidaklah ditimpa seorang mukmin, orang yang beriman itu berasa sakit, berasa penat, khawatir, berasa sedih, berasa hiba, rasa gelisah, atau sesuatu yang memedihkan sehingga merasakan duri yang menusuk, melainkan dihapuskan dosanya. Hari-hari kita minta ampun dosa, kan? Lalu cara Allah nak mengampunkan dosa kita, Allah bagi kita sakit, Allah bagi kita susah, Allah bagi kita ujian. Supaya apa? Supaya kita sentiasa kembali kepada Allah SWT. Ya Allah, sakit ya Allah. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Terima kasih ya Allah, kau bagi aku sakit, mudah-mudahan ya Allah kau ampunkan dosa aku ya Allah. Aku mati tak nak bawa balik dosa ya Allah. Tuan-tuan, ini yang sepatutnya berlaku. Allah bagi kita sakit, Allah bagi kita ujian, itu tanda kita dalam perhatian Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini nikmat yang besar. Kita dalam penglihatan Allah, perhatian Allah, Allah tengok kita, apa kita buat. Nah, kau keluar tak 3 hari, kau keluar tak 40 hari, kau keluar tak 4 bulan. Korban tak engkau untuk agama, kerana agama ini satu makhluk yang paling Allah sayang, tuan-tuan. Bukan Nabi je. Bukan Nabi, Rasul je Allah sayang, kekasih dia. Tak. Yang paling besar Nabi sayang adalah agama dia. Apa bukti dia? Semua Nabi-Nabi dan Rasul membawa agama di atas pundaknya, Allah korbankan, tuan-tuan. Subhanallah. Hari ini kalau kita bawa agama macam, Allah muliakan tak kita, tuan-tuan? Kita bawa agama Allah, kita korban dengan agama Allah. Kita korbanlah harta, jiwa, raga kita. Semata-mata apa? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Allah menguatkan lagi tapak keimanan kamu. Ini janji Allah. Subhanallah. Tuan-tuan, saya pernah berhutang dengan bank 1.4 juta, tuan-tuan. Ini pengalaman hidup saya. Orang tanya lagi, banyak-banyak jemaah jam, kenapa kau ikut jemaah tabligh? Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Ini satu sejarah yang saya tidak akan lupakan. Pengalaman hidup yang selalu saya kongsikan, nak bagi motivate. Nak bagi motivasi kepada ahbab-ahbab kita yang menghadapi masalah.
Kan? Menghadapi masalah, maknanya duduk di dalam hujian itu sementara. Masya Allah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jalan nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang mana? Mana yang terbaik? Mestilah jalan yang Allah suka, Nabi suka. Apa dia yang Allah suka, Nabi suka? Itu contohnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi buat? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah turun kepada kamu seorang rasul yang patut kami jadikan contoh teladan yang baik. Nabi buat apa, tuan-tuan? Kita lihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia buat? Itulah yang Allah suka. Jadi panduan kita apa dia? Tengok pada Nabi. Nabi buat apa? Saya kalau nak tengok, saya ada berubah 2 kali, tuan-tuan. Perubahan diri saya ni. Dalam hidup ni saya nak menjadi orang yang berjaya. Berjaya. Kan semua orang pun nak berjaya, betul tak? Tak ada orang nak gagal dalam hidup. Semua orang nak berjaya. Tapi berjaya yang macam mana? Dulu saya ingat berjaya ni ketika kita ada banyak duit. Kan? Bila banyak duit kan mulalah tunjuk pada orang. Kan? Beli kereta mewah BMW. Dan menunjukkan akulah orang berjaya. Belilah rumah banglo terselengkap indah 3 tingkat. Rumah ada lift, brother. Rumah ada lift. Apa beli rumah betul-betul? Nak tunjuk pada orang. Akulah orang berjaya. Bila orang tengok rumah aku besar, apa aku cakap pun orang akan percaya dengan aku. Betul lah, tuan-tuan? Ini berlaku pada diri saya. Bagi saya ini, duit adalah lambang kejayaan. Kenapa jadi macam tu? Kerana duduk di dalam suasana orang yang banyak duit. Saya penyanyi popular, tuan-tuan. Penyanyi popular ni dia ada peminat. Peminat bukan kaleng-kaleng. Daripada yang sebawah-bawahnya sampai ke atas-atasnya. Daripada penyapu sampah tepi jalan kerja dengan majlis bandaraya, sampailah ke raja minat saya, tuan-tuan. Tapi artis popular ni biasalah, dia pilih bulu. Faham ke pilih bulu? Haji nak kawan dengan penyapu sampah tu. Confirm tu semua logik. Mesti kita artis popular mesti nak kawan dengan atas sana tu. Dengan raja. Itu saya. Raja dia tiap hari ambil saya pergi mana? Karaoke. Nak suruh saya menyanyi. Kau nak gunakan aku mesti sembelih kau punya. Pasal ketika itu mata duitan. Jadi kan, kita jadi penyanyi rock tu apa? Kan tu dapat duit. Tu jadi orang glamour, orang popular. Kan? Bila popular, kita ada duit banyak. Subhanallah. Itulah tujuannya. Dan menyatakan itulah kita orang yang berjaya. Bila kita ada duit banyak, rumah, banglo, kereta, Ferrari, Lamborghini. Subhanallah. Yang dikejar-kejarkan orang hari ini, tuan-tuan. Kalau dia suruh nyanyi, saya kena charge dia lah. Nyanyi 3 nasihat ini, Tok, kena bayar. Takkan nyanyi free. Kan, Teguh, nyanyi. Berapa jam? Lagu 3 nasihat ini, 15,000, boleh? 15,000, tuan-tuan. Hanya, sebab jangan suruh saya nyanyi hari ni. Kalau duit tak ada. Ada gurau je. 15,000. Rimba cintaku 10,000. Kerana cinta 25,000. Jadi nak ceritanya apa, tuan-tuan? Bila kita duduk di dalam suasana yang begitu, kita akan terkesan. Kan? Kita terkesan apa? Duit tu lambang kejayaan. Pasal duit kita boleh buat apa saja. Jadi berdasarkan kepada fikir, kan, duit ini lambang kejayaan, dia akan zahir kepada perbuatan, praktikal. Kan, kerana fikir ini penting, tuan-tuan. Fikir penting. Sebelum perbuatan itu berlaku, dia akan datang dulu fikir. Ibu-ibu, saya nak tanya, ibu sebelum masak fikir dulu tak? Fikir. Ayah nak pergi kerja, fikir tak? Wak Imah, saya nak minum air ni tadi pun saya fikir tak? Gelas ni cuci ke tak cuci? Anak contoh kan? Apa saja, tuan-tuan nak datang ke masjid ni, tuan-tuan fikir. Pagi nak pergi kerja, dia akan fikir nak ikut jalan mana. Tengok pula Google Map, tengok Waze. Oh, jalan ni tak boleh. Jam. Jadi maknanya fikir dulu datang daripada sebelum perbuatan berlaku. Jadi maknanya fikir kita kalau betul, perbuatan kita jadi
jadi betul. Sebaliknya kalau fikir kita salah, perbuatan kita jadi salah. Confirm tentang ni pengalaman dia. Jadi kita cerita apa makna kejayaan. Apa makna kejayaan, tuan-tuan? Ini pentingnya fikir yang berilmu. Fikir yang berdasarkan kepada ilmu. Fikir yang berdasarkan pada hawa nafsu, yang jadi itu duit segala-galanya. Pasal kita berdasarkan pada nafsu, memang kita ada nafsu, kita nak itu, kita nak ini, semuanya benda yang kita suka. Kita tak peduli pun apa yang Allah nak aturkan kepada kita. Kan? Berdoa pun, ya Allah bagilah aku kaya, ya Allah. Banyak cantik kau punya muka. Kan? Bagilah aku hidup senang, ya Allah. Lama dah aku susah, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betul ke perjalanan begitu? Tak. Sebab memahami maksud hidup kita ini sangat penting. Bermula dengan fikir. Fikir kalau betul, perbuatan kita jadi betul. Jadi apa makna kejayaan yang kita hari-hari kita cakap, ya Allah bagi aku kejayaan dunia dan juga akhirat. Betul lah, tuan-tuan. Itu yang kita minta. Kejayaan akhirat, okey, kita confirm, kita tahu. Allah kata apa dalam Quran? Faman zuhzihal 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dihindarkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itu sebenarnya orang yang berjaya. Itu confirm. Tak boleh kita deny, tak boleh nafi dah. Itu ayat Quran yang kata. Berjaya masuk syurga, itulah hakikat kejayaan. Akhirnya kita nak pergi mana? Akhirnya kita nak pergi mana, tuan-tuan? Dunia ni sebentar je. Akhirat tu kekal selama-lamanya. Kita nak masuk mana? Kita nak masuk syurga, kekal, abadi, abadan. Subhanallah. Dunia? Apa makna kejayaan dunia? Adakah kita mengukur kejayaan dunia ni melalui harta benda? Kita ada kereta, kita ada rumah. Kita ada rumah sewa sampai 4, 5, 6 pintu. Kita ada tanah. Subhanallah. Apa makna, tuan-tuan? Ada kejayaan dunia. Apa makna kejayaan yang kita sibuk, kita sehinggakan kita mendidik anak kita pun. Nak, kau kena belajar nak. Kau belajar ni, SPM ni kau kena lulus nak. Kalau kau tak lulus, kau tak ada masa depan. Kalau kau lulus SPM, kau ada peluang masuk universiti. Bila kau ada masuk universiti, kau berpeluang untuk buat apa? Diploma, degree, master, PhD. Betul kan? Ini yang kita didik anak kita. Nah. Bila kau dah ada PhD, besar jawatan kau nak. Nama kau kat depan DR, doktor. Kau akan ditawarkan satu jawatan yang besar. Bila jawatannya besar, gajinya pun besar. Mak tak nak banyak nak. Bagi mak 2,000 sebulan jadilah. Ini yang kita nak. Kita deralah nak, paksalah nak belajar elok-elok. Adakah itu kejayaan dunia? Ada PhD. Nabi kata apa dalam satu hadis? Rasulullah SAW bersabda mafhumnya. Kalau mati anak Adam itu, terputus amalnya. Kecuali 3. Amal jariah, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh, tuan-tuan. Bukan doa anak ada kereta Ferrari, tak. Nabi tak cakap doa ada anak ada PhD tadi. Doa anak yang soleh. Apa makna soleh? Kita kadang pandai cakap je, tuan-tuan. Apa makna soleh? Kejayaan tak lepas lagi Soleh ni apa? Tuan-tuan, kejayaan ni apa makna soleh? Solehah ni anak yang kita mengharapkan, mendoakan kita bila kita dalam kubur besok, tuan-tuan. Anak ada PhD ni belum tentu lagi. Kalau dia beriman, yes, okey. Kalau dia sibuk dengan doktor, dia sibuk dengan jawatan dia, dan tak sempat dia nak mengusahakan iman dia untuk dia menjadi orang yang beriman, bertakwa, dapat dia doakan mak bapak dia dalam kubur. Belum tentu, tuan-tuan. Subhanallah. Tapi anak yang soleh, confirm. Allah dah kata, Nabi dah kata dalam hadis. Doa anak yang soleh, maknanya doa anak yang soleh ni laku di sisi Allah SWT, doanya untuk mak bapaknya dalam kubur. Subhanallah. Jadi apa makna soleh, tuan-tuan? Soleh-solehah ni apa makna? Dah kena faham benda ni. Bismillah.
Dalam kita nak mengertikan, memaknakan maksud soleh tu kena penting. Kerana apa? Bila kita tahu, barulah kita boleh mengaturkan untuk diri kita macam mana nak didik diri kita untuk menjadi soleh. Macam mana nak didik anak kita ni menjadi soleh-solehah. Saya keluar 4 bulan. 2017 saya keluar IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Saya tak nak ambil lah Pakistan, Bangladesh ni pasal dia negara Islam. Saya ambil India, tuan-tuan. Banyak perkara saya belajar ketika saya keluar di India. Pergi di Mewat, tuan-tuan, di Mewat, subhanallah. Di mana mulanya usaha tabligh ni disambung semula, bukan bermula tapi disambung semula usaha tabligh ini 100 tahun lebih yang dahulu, subhanallah, oleh Maulana Ilyas Kandalawi, subhanallah. Di mana? Di Mewat. Mewat ini majoriti orang Islam, tuan-tuan. Dia ada 7 daerah dalam satu Mewat tu, ada 7 daerah. Satu daerah sebesar Sungai Buloh. Dia ada 7. Dia ada 260 masjid lebih kurang. 95% 24 jam hidup. Masjidnya hidup 24 jam. Kerana apa? Kerana diorang masih lagi mengekalkan sistem lama. Apa dia? Masjid adalah madrasah, madrasah adalah masjid. Sebab masjid tak lepas nak tentu. Budak-budak madrasah ni akan ada yang nak menghafal tengah malam, pagi sampai ke pagi. Jadi masjid ni buka 24 jam, hidup 24 jam. Dan setiap rumah daripada sana, tunjukkan kebanyakan rumah-rumah di sana, kalau anaknya lelaki, dia hafiz alim. Kalau anaknya perempuan, hafizah alimah. Subhanallah. Di antara syarat nak menjadi imam dan bilal di masjid di Mewat, tuan-tuan, mesti nak hafal Quran. Bukan imam je, bilal pun kena hafal Quran. Subhanallah. Kan? Saya pun tanyalah, saya tengok macam mana dia orang membangunkan keluarga dia, anak-anak dia. 5-6 tahun anak dah masuk madrasah, tuan-tuan. Maaf tafiz, hafal Quran 30 juzuk. 5-6 tahun. Bila dah hafiz, budak ni dah menghafal Al-Quran, budak-budak muda nak hafal, dia tak ada fikir apa. Kan? Dia lazimkan dengan Al-Quran, dalam hatinya terbentuknya Al-Quran, subhanallah. Dia ingat sampai bila-bila. Tuan-tuan ingat tak umur tuan-tuan ni 10 tahun, 15 tahun, ada lagu yang tuan-tuan masih ingat lagi sekarang, betul tak? Bila ku kenang ku renung gambar wajahmu. Ingat tak lagu? Ingat pasal apa? Pasal kita kecil-kecil dulu dengar lagu ni, sampai mati kita tak akan lupa. Tapi kalau dimasukkan Al-Quran budak ini, dia akan ingat sampai mati. Subhanallah. Tu sebab budak-budak ni mudah nak menghafal. Jadi dia ambil atas kejadian sejak azalinya, kejadian fitrahnya manusia begitu, 5-6 tahun pergi hafal Quran. Bila dah buat syahadah, nak dah kitab pula. Nak dijadikan alim-alimah anak ni. Ya, jadi mudah masyarakat kampung tu ada madrasah, ada masjid, di attach ataupun dicantumkan bersama. Jadi anak-anak ni tak payah pergi luar belajar lah kat madrasah. Okay, dengar sini tuan-tuan. Bila anak ini dah jadi alim-alimah, hafiz-hafizah, baru hantar sekolah kerajaan, belajar matematik, belajar sains, belajar geografi. Belajar dunia, ilmu dunia. Kan apa pengajaran ni dia ambil? Dia orang utamakan agama dulu. Menyediakan anak ini menjadi penghafal Al-Quran dan juga alim-alimah. Ilmu agama. Barulah hantar sekolah kerajaan, belajar ilmu dunia, akademik. Kan? Subhanallah. Jadi pun saya cakap lah dengan sana ahbab saya kat sana. Lain sistem. Kalau dekat Malaysia ni, bukan dekat sini lah tuan-tuan, dekat tempat saya Negeri Sembilan. Anak lembab dalam akademik baru lantar agama tu lah tuan. Ini tuan-tuan pun sedar juga. Tak, di India tuan-tuan, subhanallah, agama dulu kan. Tuan-tuan, saya nak bagi contoh lah. Pisang yang ada kat Malaysia ni, pisang jadi apa? Keripik pisang. Lagi? Goreng pisang, cheese leleh sekarang ni. Cheese berterabur pun ada dah. Lagi apa? Air pisang. Kek pisang, betul tak? Pasal apa berkembangnya pisang ni tuan-tuan? Kerana kita berfikir ke atas pisang tak? Dekat India tuan-tuan, pisang adalah pisang, tak lebih daripada itu. Pasal kita orang pagi, sarapannya Allahumma salli ala Muhammad, pisang, apple, anggur, ni 3 barang.
Hari-hari kadang-kadang tu terasa ni aku ni beruk ni. Hari-hari makan pisang ni. Kan? Bila makan pisang kita tengok tu, bila pisang tu tak habis, dia KIV besok pagi. Besok pagi dia dah bonyok lah. Bonyok kau tahu kan? Bonyok, hitam-hitam kan. Kan? Kalau kat Malaysia, hitam-hitam minyak, pisang jadi apa? Cekodok lah. Taruh petang dengan kopi panas. Memang sedap lah tuan. Kan? Tak jadi nak tidur, minum kopi, kena cekodok. Sana tuan-tuan, dah hitam. Saya cakap macam apa kau tak makan? Saya cakap, saya tunjuk lah hitam-hitam tu. Dia ambil, dia buang je tuan-tuan. Dia ganti pisang baru. Pasal apa kagak? Dia tak sempat nak fikir pasal pisang tuan-tuan. Pisang adalah pisang. Kerana apa yang diutamakan? Agama dulu yang dia fikir. Sebab anak-anak mereka ni jadi. Subhanallah. Saya tanya ni, Allah kenapa begini? Tuan-tuan dia cakap dengan saya. Jawapan dia pendek je. Tapi terkesan kat saya tuan-tuan. Tuan, anak-anak ni, saya pergi madrasah sana, anak-anak ni semua besok dia akan besar. Kan? Ada yang akan berjaya menjadi doktor, menjadi engineer, menjadi accountant, ada yang kaya raya hasil daripada dia berniaga. Subhanallah. Tapi tuan, dia akan hidupnya tetap berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Inilah jawapannya. Selalu saya mentafsirkan soleh ni apa tuan-tuan? Soleh ni apa? Kita nak anak yang soleh. Soleh ni tuan-tuan, satu orang yang menyerahkan keseluruhan hidupnya dan hidupnya rela diatur oleh Al-Quran dan Sunnah. Itulah makna soleh. Jadi tuan-tuan yang muda-muda ada anak ni nak didik anak menjadi soleh. Didiklah anak-anak ini daripada kecil dengan Al-Quran dan Sunnah. Kerana apabila dia dah besar, dia jadi doktor ke, dia jadi apa saja sekalipun, dia tidak akan lupa hukum asal, hukum hakam asal yang pernah dia belajar ketika satu masa ini. Subhanallah. Inilah soleh. Subhanallah. Saya pergilah balik Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Jadi duit adalah segala-galanya. Betul ke tuan-tuan? Ada. Apa makna kejayaan yang sebenar? Jangan meletakkan kejayaan hidup kita dekat dunia ni tuan-tuan. Subhanallah. Atas dasar apa dia? Harta benda. Kita melihat harta benda, tak. Itu bukan kejayaan. Kerana semua perkara yang kita minta selama hari ini, duit, kereta, baju, mahal-mahal, rumah banglo, tu semua ujian belaka tu tuan-tuan. Handphone ujian tak tuan? Ujian. Kalau letaklah dekat atas sofa, dekat apa, dekat sejadah tu. Tengok orang kat sebelah, dia iPhone 12, aku dah 17 lah. Jangan. Kan apa Honor, Oppo, tak best lah. Kan Samsung lagi best. Ni ujian ni tuan-tuan, tanpa kita sedar jangan main-main tu. Orang taruh dekat sejadah tu, tutup mata tuan-tuan. Nak hilangkan fitnah tu. Subhanallah. Kereta ujian tak? Ujian. Rumah ujian. Pakaian. Tuan-tuan datang masjid ni pun ujian. Nabi kata apa? Sepanjang hidup daripada kita dilahirkan sehingga akhir hayat kita, itu adalah ujian. Itu sebab Nabi keluarkan kenyataan apa? Nabi keluarkan kenyataan apa? Syurga bagi orang kafir dunia ni, syurga bagi orang kafir dan penjara bagi orang mukmin. Kita ni penjara kat dunia tuan-tuan. Sebab janganlah cemburu dengan orang kafir yang kaya-kaya. Malahan orang yang paling kaya kat dunia ni adalah orang kafir. Kerana apa? Kerana Allah tak terkesan dengan perkara itu. Ini sifat maha rahman Allah, maha pemurahnya Allah. Orang yang tak mentauhidkan dia pun Allah bagi. Apa tak lagi kita orang Islam ni, lagi lah Allah bagi. Jadi rezeki ni tak perlu risau. Allah yang aturkan, yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah, memberkati rezeki kita. Berkat itu penting. Subhanallah. Kan? Jadi kejayaan dunia yang sebenar-benarnya apa? Sedang. Tuan-tuan, saya nak. Kalau satu orang tu duduk dalam ujian, tuan-tuan, kan? Bolehkah kita katakan orang tu dah berjaya? Anak kita tengah duduk dalam paper ataupun kertas matematik. Dia tengah exam SPM ni. Kan, duduk paper matematik. Boleh ke kita kata anak aku dah berjaya dah lulus dapat A dah?
sedangkan dia baru buat ujian. Maknanya belum lagi lah kan. Hari ni, dunia ni tuan-tuan, ujian ni. Semua yang kita hadap hari ni semua ujian. Bolehkah kita dah katakan kita berjaya kat dunia ni? Belum. Tapi apa makna kejayaan dunia? Yang kita cari selama hari ni, apa makna kejayaan dunia? Allah kata dalam Al-Quran, wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Orang yang taat perintah Allah dan Rasul, Allah akan bagi sebesar-besar kejayaan. Taat perintah Allah, taat perintah Rasul, itulah kejayaan dunia. Apabila kita taat perintah Allah dan Rasul, menjadikan kita ini orang yang beriman. Ini target kita, orang yang beriman. Sifat orang yang beriman ni apa? Dia mengelakkan dirinya daripada melakukan dosa. Dia tahu hukum hakamnya orang yang beriman ini pasal dia belajar. Betul tuan-tuan kan? Mencuri haram tak? Haram. Ini orang beriman ni. Datang masjid ni dapat pahala tak? Dapat pahala. Ini orang beriman. Ingat tak syurga neraka? Tahu orang beriman itu. Beriman ini berkaitan dengan akidah kita. Percaya tak Allah? Percaya Allah ada. Subhanallah. Ini orang yang beriman. Tapi ingat tuan-tuan, subhanallah. Nabi kata apa? Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, iman yang ada pada kamu ini, dia akan lusuh seperti pakaian yang akan lusuh. Jadi mintalah kepada Allah supaya Allah sentiasa memperbarui iman kita. Dalam erti kata lain, Nabi nak kata apa? Iman sifatnya berbolak balik. Kejap ada, kejap tak ada, kejap keluar, kejap masuk. Kejap atas, kejap bawah. Kejap kuat ni. Jom pergi. Agam, 40 hari, insyaAllah. Kan, bila hari berlaku je, agam. Iman jatuh tu. Subhanallah. Azam pula 3 hari. Yes. Semua. Iman tengah meningkat. Duduk kat masjid. Bila balik rumah je tengok bola. Apa? World Cup. Bola dah semi-final pula ni kan. Bangun 2-3 pagi. Kan? Iman tak terjaga. Faham tak tuan-tuan? Sedang melakukan perkara yang lalai. Apa makna lalai tuan-tuan? Lalai ni apa? Lalai apa tuan-tuan? Lalai ni bikin kita melakukan sesuatu kita tidak ingat kepada Allah SWT. Itu lalai. Tengok bola, tak ingat Allah. Lalai tu. Menyanyi, tak ingat Allah. Lalai. Mendengar muzik, mendengar hiburan, tak ingat Allah. Lalai. Itu lalai. Subhanallah. Yang paling bahaya masa bila tuan-tuan? Hadap sakaratul maut, nak mati dah ni, tapi tak ingat pada Allah. Itu yang paling bahaya. Sebab hari ni, kita kena latih diri kita ni supaya apa pun kita buat, kita ingat kepada Allah SWT. Bukannya perbuatan yang melalaikan. Dah ingat kepada Allah. Sentiasa ingat kepada Allah. Jadi bagaimana kita nak ingat sentiasa kepada Allah SWT? Buatlah perkara yang Allah suka, Nabi suka. Dalam arti kata lain, jangan tinggalkan sunnah Rasulullah SAW. Contoh minum air. Ada tak orang minum dalam kelalaian tuan-tuan? Minum maknanya minum tak ingat kepada Allah. Serupalah saya boleh katakan tuan-tuan, ni contoh. Serupa kita minum air dalam kelalaian, maknanya kita minum air tak ingat kepada Allah. Serupa macam orang kafir minum air. Kerana dia manusia, fitrah kita sama. Dia manusia, kita manusia juga. Agama je yang berbeza. Kan? Jadi dia minum air, kita minum air. Dia tidur. Dia tidur atas tilam. Kita tidur atas tilam. Kan? Tapi 40 hari ni tidur atas bedding tuan-tuan, insyaAllah. Atas tikar. Allah SWT. Dia bawa kereta, dia bawa motor, kita bawa motor. Apa yang bezakan? Apa bezakan tuan-tuan? Bezanya adalah ibadat. Dia apa saja perbuatan dia tak dikira ibadat. Tidak menunjukkan dia seorang hamba yang mentaati perintah pencipta dia. Tak ada. Tapi kita, orang Islam, ada tak nilai ibadat? Ada. Ketika bila? Ketika kita minum air, ingat kepada Allah SWT. Bagaimana perkara ni kita nak ingat kepada Allah SWT? Tuan-tuan, kita ada 2 kalimah syahadah.
La ilaha illallah, tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Muhammad Rasulullah, apa makna dia? Kita bersaksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. La ilaha illallah, tak ada Tuhan yang berhak disembah. Engkaulah ya Allah. Kaulah maha kuasa ya Allah, dengan sifat kesempurnaan kau ya Allah. Tak ada yang boleh bertanding dengan kau ya Allah. Tak adalah sesama dengan kau ya Allah. Engkaulah segala-galanya ya Allah. Itu sebab kita sembah Allah. Sembah Allah ini ikut apa? Ikut cara apa tuan-tuan? Itulah dia Muhammad Rasulullah. Ikut cara Muhammad. Tak ada cara lain. Allah tidak terima mengikut cara orang lain, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab wujudnya dua kalimah yang kedua dalam syahadah kita ini, supaya kita ini sentiasa dimotivasikan untuk mengikut perintah Allah, mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iman dalam minum air. Minum air Nabi ajar macam ni tuan-tuan, supaya dikira sebagai ibadat. Maknanya nilai ibadat ni apa? Allah bagi pahala, Allah ampunkan dosa. Inilah nilai ibadat. Nak menunjukkan kita ni hamba. Pengabdian kita kepada Sang Khalik ni tadi, Allah Subhanahu wa taala. Sifat seorang hamba mengikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi ajar tuan-tuan? 3 kali teguk, betul tak? Bermula dengan bismillah, minum, telan, alhamdulillah 3 kali. Kan? Lepas tu tegukan yang keempat tu habis 1 tong tak apa. Ya. Lepas tu tangan kiri, tangan kanan. Confirm betul ke? Bila kita makan, ni dalam perhatian kita ni tak bila makan, tangan penuh dengan gulai tu. Lepas tu tersedak minum tangan apa? Tak nak gelas suruh tu. Nah, tu tuan-tuan, jangan bohong diri sendiri tu. Sayang menenang. Sayang Nabi tak? Sayang Nabi ikut Nabi. Jadi guna tangan kanan, jilat ujung jari sikit, pegang ujung. Diri ke duduk? Duduk, makan, minum, duduk. Melainkan kita minum air zam-zam di tanah haram, disunatkan minum diri. Selain daripada itu semua duduk. Ada seorang tuan guru saya, tuan-tuan, saya belajar juga agama, 4 akidah ni saya belajar, banyak belajar dengan tuan guru. Tuan guru Haji Isa, Greek, Perak. Dia ulama yang tertua. Dia wafat umur dia 106 tuan-tuan, 106 tahun. Dia kalau duduk dengan dia makan, waktu jambar dengan dia tuan-tuan, adalah salah seorang ambil lah kan ambil lauk tangan gigi. Kan? Pasal tangan ni kotor dia kata. Ambil tangan gigi. Wallahi sampai kesudah makan, tuan guru tak akan sentuh lauk tu kerana ada perbuatan syaitan. Ini kelebihan sunnah Nabi tuan-tuan. Apa kelebihan sunnah Nabi? Kita melakukan dengan bersunnah, minum air dengan sunnah Rasulullah, kita akan ingat kepada Allah. Ini kelebihannya, nak mencapai maksud hidup itu. Nah, kerana iman yang sifatnya berbolak-balik ini harus diusahakan. Kalau duit pandai pula kita usaha tak tuan-tuan? Duit kalau tak ada, kita buat apa? Mengelabau, bawa Grab. Stok tak ada ni duit ni. Keluar kejap, bawa Grab. Kan nak adakan duit tu, betul tuan-tuan? Asbab dia berusaha bawa Grab tu, dapatlah duit. Bawa Grab tu, asbab dia. Betul tuan-tuan kan? Iman sifat berbolak-balik. Kejap ada, kejap tak ada, kejap lemah, kejap kuat. Pernah tak kita usahakan? Pernah tak tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iman kena usaha tuan-tuan. Macam mana kita mengusahakan duit, iman pun kita kena usahakan. Bukan nak cakap usahakan duit ni tak penting. Usahakan duit dengan usahakan iman. Mana penting tuan-tuan? Dua-dua penting. Usahakan duit penting. Kerana kita hidup kat dunia, kita memerlukan duit untuk buat transaksi. Beli minyak, nak datang masjid. Nak beli mineral water. Semua pakai duit. Yuran sekolah anak, semua pakai duit. Betul lah kan? Usahakan iman penting. Kerana apa? Syarat pertama nak masuk syurga adalah iman. Tak ada iman, tak boleh masuk syurga. Mana nak usahakan dulu? Ni dia. Mana nak usahakan dulu tuan-tuan? Iman dengan duit, mana nak usahakan dulu? Usahakan iman. Supaya apa? Kita jadi orang yang beriman. Dan iman ini, dia sentiasa berbolak-balik. Pastinya,
Dalam usahakan iman tu tuan-tuan, kena ada matlamat. Kita kena set mind kita ada matlamat. Macam kita usahakan duit. Cuba je lebih kurang. Usahakan duit ada matlamat tak? Ada. Nak beli rumah. Kumpul lah duit, kerja lagi luar babi tak? Kan, usaha kau-kau ni. Pasal nak beli rumah. Kan, nak beli kereta, nak upgrade motor. Subhanallah. Itu matlamat kita, nak renovate. Ni nak raya, renovate rumah. Dapur nak kena besar. Tenang-tenang kan, mantu dah ramai, anak dah ramai, cucu dah ramai, nak renovate rumah. Itu matlamat kita kumpulkan duit tu je kan. Kalau salah, minta maaf je. Angkat tangan. Tak ada. Betul ni. Matlamat usahakan iman apa tuan-tuan? Matlamat usahakan iman ni apa? Kena ada matlamat. Kalau tak ada matlamat, tak ada motivasi. Untuk menggalakkan kita ke depan untuk mengusahakan sehingga kita capai matlamat. Mengusahakan iman ini, matlamatnya adalah menjadi orang yang bertakwa. Maknanya, sekadar kita ada iman belum tentu cukup lagi tuan-tuan. Berapa ramai orang yang beriman hari ini ambil rasuah. Dia Islam. Yang ramainya tuan-tuan, saya kadang-kadang tu buat motivasi, program motivasi dekat penjara. Sungai Buloh. Saya tengok majoriti orang kita je tuan-tuan. Yang isap dada berapa ramai orang kita. Yang menipu orang, scammer berapa ramai orang kita. Dia Islam. Bukan tak ada iman, ada iman. Dia percaya syurga neraka, dia percaya dengan Allah. Dia percaya dengan Nabi. Dia kena baca Quran juga. Betul tak kan? Subhanallah. Tapi sanggup ambil rasuah. Sehingga dia mengubah pula hukum. Tak apa, dapat rasuah ni, duit banyak, aku pergi haji, minta ampun kat Mekah, selamat aku. Betul tak kan? Ni jangan main tu, setan. Orang beriman tu. Tapi ingat Nabi kata iman ini sifatnya berbolak-balik. Sebab Nabi tinggalkan ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Minta bantuan daripada Allah SWT yang membolak-balikkan hati ini supaya aku ni mentaati perintah Engkau ya Allah. Taat akan agama Engkau ya Allah. Kan? Mengusahakan iman kita sehingga kita dapat menjadi orang yang bertakwa. Takwa ni tuan-tuan, subhanallah. Orang yang beriman belum tentu bertakwa, tapi orang yang bertakwa tentu dia beriman. Jadi takwa ni target kita di dalam mengusahakan iman ini. Takwa ini kita punya matlamat. Apa sifat orang yang bertakwa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu. Melihat, memerhatikan apa yang telah kamu sediakan untuk kamu kembali bertemu dengan Allah. Kembali ke akhirat, apa yang kamu dah sediakan. Sungguhnya Allah ni maha mengetahui apa yang kamu buat kat dunia ni. Subhanallah. Jadi orang yang bertakwa ni apa? Dia berhati-hati dalam hidup dia. Tidak seperti orang yang hanya beriman saja. Dia akan mengubah-ubah hukum dia suka hati mak dia je. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang beriman ni alamak, kita kena bagikanlah. Kerana usaha dunia dan akhirat ni sama rata. Betul ke tuan-tuan? Ni orang beriman yang cakap ni tuan-tuan. Bukannya orang kafir cakap. Orang Islam yang ada iman dia cakap, kena seimbangkan dunia dan akhirat. Betul tak kenyataan ni tuan-tuan? Tak betul. Dunia untuk akhirat. Dunia bukan untuk dunia. Kita usahakan dunia sementara ni semata-mata untuk akhirat. Bukan untuk dunia. Sebab meletakkan matlamat anak-anak kita ni dekat dunia ni salah. Bang, belajar rajin-rajin bang. Jangan tinggal salat bang. Taat perintah Allah bang. Nanti besok kau duduk dalam ujian ni tak ada orang boleh tolong. Melainkan Allah je boleh tolong kau. Ini kenyataan. Yang kita harus didik anak kita ni, jangan kita tinggalkan Allah. Ini mafhum dari kalimah la ilaha illallah. Ya. Jadi orang yang bertakwa ni dia akan berhati-hati di dalam hidup dia. Sedangkan orang yang beriman ini belum tentu, bergantung kepada keadaan iman dia ketika itu. Kerana iman sifatnya berbolak-balik. Nah, yang harus diusahakan menjadi bertakwa, orang yang bertakwa yang berhati-hati di dalam hidup dia. Sepertilah peristiwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertemu dengan Abu Zar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu.
Abu Zar, apa yang kau tahu tentang takwa? Lalu Abu Zar ini orang pandai, tuan-tuan. Dia menjawab dengan soalan juga. Umar, kan, kalau engkau berjalan di satu lorong yang penuh dengan duri, apa engkau buat? Dan dipinjat Abu Zar. Umar kata apa? Tentulah aku angkat kain aku, angkat jubah aku, supaya aku dapat melihat berhati-hati, supaya aku tidak ditusuk oleh duri itu. Betul, Azan? Jadi Abu Zar cakap apa? Itulah dia takwa. Jadi dalam hidup orang yang bertakwa ni, tuan-tuan, dia akan berhati-hati. Dia nak mencapai matlamat hidup dia. Maksud hidup dia apa dia? Nak sukakan Allah dan Rasul. Jadi dia berhati-hati. Aku nak buat benda ni, Allah suka ke tidak? Nabi suka ke tidak? Subhanallah. Allah suka, aku buat. Walaupun aku tak suka benda tu. Tapi Allah suka, Nabi suka, aku buat. Dan dia akan berhati-hati. Kalau Allah tak suka, Nabi tak suka, dia tekan nafsu dia, tuan-tuan. Pasal dia suka pun nak buat benda tu. Tapi Allah dengan Nabi tak suka, dia tekan nafsu dia, dia tidak akan buat. Contoh, saya ni penyanyi, tuan-tuan. Saya penyanyi satu ketika, popular gila-gila lah kan. Subhanallah. Bukan Malaysia je, tuan-tuan. Indonesia, Thailand, Jepun. Popular, tuan-tuan. Bila tengok Gegar Berganza, tuan-tuan, tak mau meronta ke jiwa ni? Tahu ke Gegar Berganza? Kau orang sini tengok, tak tengok? Tengok Quran Hours je. Gegar Berganza, tuan-tuan, program reality tak? Kawan-kawan lama saya tu semua tu. Dengan Syam Bisanya, Zulandi Black, subhanallah. Mau konta-konta ni kadang. Pasal saya berjanji. Saya nak menyanyi tu pentas besar tu. Kan? Tapi ingat satu benda je, tuan-tuan. Terputus selera saya. Apa dia? Aku takut nanti aku menyanyi dalam kelalaian. Bila dalam kelalaian, runtuhnya MBSA tu punya bumbung. Saya mati dalam kelalaian. Mati tak ingat pada Allah SWT. Ini yang saya takut. Mati dalam kelalaian. Kerana sahibu sama Datuk almarhum Datuk Ishak Barum datang jumpa dengan saya, tuan-tuan. Bagi nasihat kepada saya. Ketika itu sedang mencari kejayaan, sungguh-sungguhlah. Kan? Saya berdoa, ya Allah, bagilah aku duit banyak. Jadi kalau aku kaya, saya rasakan duit yang banyak ini yang menjadikan kita orang yang berjaya. Dalam masa yang sama, mak saya dekat rumah doakan juga. Ya Allah, nak aku, ya Allah. Dah jadi penyanyi rock, ya Allah. Nanti besok siapa nak doakan aku, ya Allah. Dalam kubur besok, ya Allah. Kembalikan anak aku pada fitrah, ya Allah. Jadikanlah anak aku yang soleh, yang baik, yang soleh, ya Allah. Tolong, ya Allah. Ni doa mak dia. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Surah Al-Aqaf ayat 15. Ibu baca. Ni di antara doa mak saya ni. Mak saya doakan. Jadi, siapa punya doa Allah makbulkan? Doa daripada seorang ibu yang bertakwa. Subhanallah. Dikabulkan, dihantar. Nak jadi asbab saya berubah, Allah hantar seorang ulama. Siapa dia? Sahibu sama Datuk Ishak Barum. Datang ke pulau. Dari mana saya tempat jadi saya diving instructor. Saya mengajar 8,000, 10,000 sebulan gaji saya. Tak pernah cukup. Mana cukup manusia Nabi pun dia kata bagi selembah emas nak jadi yang kedua. Yang kedua kata nak pencen, haram. Dapat yang kedua, fikir pula yang ketiga. Ni manusia memang macam tu, tuan-tuan. Saya dapat gaji 8,000 tak cukup, 10,000 tak cukup, dapat 15,000 pun no. Selera nafsu tu lagi besar. Tadi mak saya dua orang kata, dia hantarlah seorang ulama. Tuan Guru Datuk Ishak Barum. Malam saya minta nasihat. Apa nasihat dia, tuan-tuan? Dia tak tunggu lama. Bila saya minta nasihat dia, terus dia smash saya. Macam seolah-olah bola tanggung lah bagi. Dia terus main je. Kullu nafsin za'ikatul maut. Setiap yang bernyawa ni pasti akan merasai maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan di hari kiamat akan dibalas segala perbuatan kamu di dunia. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dihindarkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga itu sebenarnya orang yang berjaya. Wa man hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Sungguh kehidupan di dunia ini yang merupakan pangkat harta kedudukan hanyalah bagi orang yang terpedaya. Subhanallah. Ini nasihat saya dapat, tuan-tuan. Sebab jangan pelik saya tak ada dalam Gegar Berganza. Takut, tuan-tuan, mati dalam kelalaian. Saya takut. Itu saat yang paling saya takut. Itu sebab orang cakap kenapa saya keluar. Saya keluar. Fikir ni saya keluar 40 hari.
Kerana saya nak mati ketika saya ingat pada Allah. Ya Allah, kau ambil nyawa aku ketika aku dengan kau, ya Allah. Jadi macam mana nak pula? Macam mana nak dapat, tuan-tuan? Suasana main peranan yang penting. Suasana hidup kita ni main peranan yang penting. Di mana suasana yang kita duduk itu yang membentuk cara kita berfikir, apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita cakap dan seterusnya akan membentuk hati kita. Suasana ni penting. Nah, saya berhutang 1.4 juta, belum cerita lagi ni saya cerita. Lewat sikit boleh ya? 10.5 boleh? Saya hutang 1.4 juta, tuan-tuan. Itu yang pertama ulama datang kepada saya. Saya ubah 180 degree baru. Baru berubah 180 degree. Dah mula, dah tahan perintah Allah. Susah cakap sekadar beriman je belum tentu lagi, tuan-tuan. Saya dah mula dah. Balik kampung, taubat. Jumpa mak bapak saya, minta ampun, maaf. Saya mula dah tahan, dah jaga solat dah. Subhanallah. Kerana mula menghafal balik benda-benda yang pernah saya menghafal. Surah-surah pernah saya hafal dahulu, saya ulang balik. Fardu Ain saya ulang balik. Subhanallah. 180 degree je baru berubah. Kerana apa? Kan arwah bapa saya meninggal 2010, tuan-tuan. Bila saya arwah bapa saya tadi, itulah mentor saya, bapa saya. Bila saya balik bertaubat, saya sempat 7 tahun saya belajar ulang kaji balik benda-benda yang dah lupa dengan bapa saya. 7 tahun. Bila bapa saya meninggal je, tuan-tuan, saya dah tak tahu mana arah nak pergi. Jadi masuklah lagi syaitan ni. Yang mengatakan duit tu segala-galanya. Ada yang saya pergi Australia, pergi belajar, tuan-tuan. Saya ambil degree dalam hilang menyelam saya. Saya pergi Australia. Sampai balik-balik, tu dia. 5,000 gaji saya satu hari. Boleh. Saya penyelam profesional, oil and gas, tuan-tuan. 5,000 satu hari gaji. Boleh tak? Subhanallah. Sebulan berapa? 150,000. Tolak tu, tolak ni, zakat, EPF lah, apa benda semua. Tolak 120,000 sebulan. Banyak ke sikit, tuan-tuan? Banyak. Apa yang sebab banyak ni? Apa menyebabkan apa yang kita ni? Dia terkesan pada diri kita. Duit lah ke depan. Sebab bila orang tanya, apakah masalah atau cabaran yang kuat? Ketika saya nak berubah dulu 360 degree, apa cabaran saya? Nak membuang kebesaran duit dalam hati tu. Bertahun, tuan-tuan. Susah saya nak buang tu kebesaran duit. Sedar tak sedar, rupanya saya lebih cinta duit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bahaya ni, tuan-tuan. Subhanallah. Sebab cek-cek iman kita, tuan-tuan. Kita ni membesarkan siapa? Lebih ke daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah hidup. Jadi mak saya ni bila saya pergi offshore, mak saya pun mulalah doa lagi. Doa dan doa. Saya ni lah seronok dapat duit banyak. Gaji minimum saya 60-70 ribu. Saya nak beli motor ke, 1000 ke, CBR ke, apa benda macam tu petik, tuan-tuan. Saya beli rumah dekat Denai Alam. 1.3 juta, tuan-tuan, saya beli. Subhanallah, duit banyak. Kan? Cakap pun dah lain dah. Betul tak? Cuba tuan cari orang yang tak ada duit. Orang tak ada duit, tengok gaya dia cakap macam mana. Tengok cakap dengan orang yang banyak duit macam mana dia cakap. Lain tak? Lain, confirm. Begitulah saya dah tempuh dah. Saya dah hidup miskin. Saya dah hidup kaya, tuan-tuan. Jutawan tu saya dah hidup. Kan? Sekali Allah nak uji dasarnya, apa dia? Doa mak saya lagi sekali. Mak saya tak pernah putus. Ibu-ibu doakan anak, jangan putus doa. Mak saya ni 30 tahun doakan saya. Doa dan doa. Allah bagi ujian kepada saya lagi. 2014 harga minyak jatuh, tak ada kerja. Perbelanjaan saya dengan gaji 120,000 sebulan, tuan-tuan, gaji minimum 70,000, agak-agak belanja bulanan berapa agak-agak? Orang tua kata apa? Periuk besar, kerak pun besar. 28,000 sebulan saya, tuan-tuan. Nak bayar kredit kad saya, kredit kad zaujah saya, nak bayar duit kereta 2-3 biji, nak bayar duit motor besar saya, berumah lagi nak bayar, 28,000 mesti nak ada. Tapi bila kerja tak ada, bolehlah pakai duit simpanan. Tapi orang tua kata apa? Bukit tinggi mana pun kalau kau tarah hari-hari, dia akan kata juga tak? Bila kata mula, berhutang. Kumpul semua hutang saya 1.4 juta. Huru-hara tak hidup, huru-hara, tuan-tuan. Huru-hara hidup saya. Pasal biasa hidup mewah. Tapi bila tak ada duit, mulalah, kecoh lah, kelang kabut lah hidup. Dalam kelang kabut hidup tu, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, Allah bagi ujian tu kerana apa? Kerana Allah sayang.
supaya kita kembali kepada dia. Biasalah manusia ni bila susah baru dia ingat Tuhan. Saya macam tu. Bila Allah bagi saya susah, tuan-tuan, malam barulah bangun tahajud. Dulu terkejut je. Bila susah, tuan-tuan, barulah tahajud. Ya Allah, ampun. Ya Allah, hutang ya. Merayu dengan Allah. Bagilah ya Allah, ilham ya Allah, ya Allah, ya Allah. Macam-macam kita cakap, mengadu, merayu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada masalah, tuan-tuan, mengadu dengan Allah, bukan dalam TikTok, bukan dalam Facebook. Dah, mengadu dengan Allah. Kan? Alhamdulillah, agaknya rayuan saya Allah dengar. Allah hantar seorang ahbab. Siapa dia, tuan-tuan? Ahli ekspedisi. 3 tahun dulu, masa saya banyak duit, dia pernah taskil saya. Keluar 3 hari. Saya tak peduli, duit banyak. Apa, ajak aku pergi masjid lah. Hal, kau lah pergi masjid. Kau ingat aku tak pergi masjid ke? Dia cakap macam tu, orang banyak duit. Dia cakap macam tu. Subhanallah. Macamlah aku tak pergi masjid, aku pun pergi masjid kan? Kali Ali ni istiqamah. Taskil dia, tuan-tuan. Ikut dia mana saya pergi. Dalam saya keadaan susah itu, Ali datang, jom keluar 3 hari. Allah bagi saya satu fikir yang baik, tuan-tuan. Apa dia? Ali ajak aku pergi masjid lah. Bukan ajak aku pergi disko buat maksiat. Ali ajak aku pergi masjid lah. Inilah masanya peluang aku untuk merayu lagi dan lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Saya keluar pergi Ipoh, Maulana Helmi jadi Amisab. Keluar 3 hari, betul lah ya Allah ya Tuhanku. Bila kita katakan duduk dalam masjid ni, bapak saya pernah pesan, jam kau pergi masjid jam, Allah turunkan rahmat, berkat, dan Allah turunkan hidayah. 3 benda ni kau pergi masjid kau akan dapat. Rahmat, apa lagi? Hidayah dan keberkatan hidup. Ni 3 barang kau pergi jam. Arwah bapak saya 14 hari sebelum dia meninggal, ini pesanan dia tinggal. Bapak saya tak tinggalkan duit 3 juta, Waimah 3 ringgit pun tak. Tapi 3 perkataan pesanan. Jangan lupa masjid. Ni bapak Ali ajak saya pergi masjid, tuan-tuan. Saya pergi. Pukul 2.30 pagi Allah dah gerakkan saya, tuan-tuan. Ya Allah, tuan-tuan, ya Allah. Cari sudut mana tak ada orang, abab lain semua tidur. Kita 2.30 pagi dah bangun. Pagi bawah tangga kat masjid tu. Mengaju. Ini yang Allah nak tengok sebenarnya. Kita berada di dalam suasana yang boleh menggalakkan kita ini berdepan dengan Allah SWT dengan hati bulat. Allah yang ajar. Allah je Maha Kuasa. Allah, kau lah Maha Kuasa ya Allah. Kau bagi aku masalah ya Allah. Kau lah penyelesaiannya ya Allah. Baru terkeluar daripada mulut kita dalam hati yang ikhlas. Bala duduk dalam suasana yang Allah suka, iaitu di masjid. Ni tuan-tuan, keluar. Subhanallah. Allah bagi jawapan, tuan-tuan, melalui bayan subuh Maulana Wan Helmi. Tu ayat ni saya baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu dan Allah akan menguatkan lagi tapak keimanan kamu. Ni jawapan yang Allah bagi, tuan-tuan. Setelah berhari 72 jam merayu dengan Allah, ya Allah tolong ya Allah. Tuan-tuan. Allah tak dengar ke? Allah dengar, tuan-tuan. Allah bagi jawapan melalui mulut-mulut Maulana Wan Helmi bacakan ayat tu. Tersedar saya, tuan-tuan. Allah dah jawab dah. Allah dah jawab dah rayuan aku. Pengaduan aku Allah dah jawab. Bila balik, tuan-tuan, dah tangguh balik. Balik Negeri Sembilan saya. Daripada Ipoh balik Negeri Sembilan. Jumpa mak saya, cium mak saya. Alhamdulillah habis jam habis. Habis je saya lepas cium mak saya, doakan saya. Pung, bunyi lagi satu bunyi telefon, tuan-tuan. Bunyi telefon. Enjin kereta baru berhenti. Belum sejuk lagi enjin kereta. Siapa telefon? DR Sam. Mari tuan-tuan dekat Masjid Jamiul Ihsan ni. Dia asyik mana sana. Subhanallah. Wangi dia panggil. Kita orang tengah keluar 40 hari di Pelda Bilut, Bentong, Pahang. Barilah nusrah kami. Hui tuan-tuan. Pagi tadi Allah dah bagi jawapan. Bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Dia asyik pula telefon. Nak keluar lagi 40 hari, tuan-tuan. Subhanallah. Saya cakap dengan mak saya. Allahumma salli ala Muhammad, Allah nak bagi jawapan. Mak saya tak tahu kesusahan saya, mak saya tak tahu. Subhanallah. Allah nak bantu saya, mak. Subhanallah. Allah panggil lagi, mak. Pergi jam. Saya start balik kereta, saya pergi Bentong Pahang. Subhanallah.
Keluar lagi dan lagi. Lepas daripada keluar tu, saya keluar lagi tuan-tuan. Keluar lagi bulan Ramadan, saya keluar 40 hari. Hampir 2 tahun. Masih lagi merayu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan akhirnya tuan-tuan, pada umur dah 9, kalau tidak panjang cerita ni tuan-tuan, sekarang dah 9 lebih. Saya pendekkan cerita. Nah, ketika kita menyerahkan diri kita di tempat yang betul, di suasana yang betul, dalam keadaan yang betul, yang menyebabkan kita ni ikhlas, subhanallah. Rayuan kita tu ikhlas, betul-betul kita mengharapkan kepada Allah. Betul-betul kita serah diri 100% kepada Allah SWT. Allah akan jawab dengan penuh-penuh seperti yang kita hendaki. Apa dia? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jika kamu bertakwa dengan aku bagi jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan bagi rezeki dengan jalan yang kita tidak akan sangka, tuan-tuan. Ini berlaku pada diri saya, tuan-tuan. Allah selesaikan hutang saya 1.4 juta. Macam tu je, tuan-tuan. Bukannya bulan ni 10,000, bulan depan 10,000 sikit-sikit, sampailah 4, 5, 6 tahun baru habis settle. Dah, Allah sataikan 1.4 juta. Begitu je, tuan-tuan. Subhanallah, nak tahu macam mana? Pagi lagi saya insya-Allah. Panjang cerita ni 9 lebih lah. Jadi tuan-tuan, apa yang lagi kita nak harapkan dalam dunia ni tuan-tuan? Semata-mata Allah. Jadi kalau kita nak mengharapkan kepada Allah untuk mengaturkan hidup kita ni supaya hidup kita ni dapat seperti apa yang Allah hendak, Rasul hendak, tuan-tuan, kita carilah suasana yang baik. Dan supaya kita dapat bersama-sama dengan Allah SWT, dan Allah akan mengatur hidup kita, tuan-tuan. Tak ada lain, ini nak mencapai maksud hidup kita. Ya, dan akhir sekali, tuan-tuan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia ini semata untuk beribadat kepada aku. Kita kaitkan ayat ini, tuan-tuan, dengan peristiwa Isra wal Mi'raj di penghujung penceritaan itu. Ketika Rasulullah SAW di-mi'rajkan bertemu dengan Allah SWT di Sidratul Muntaha. Nabi dapat apa, tuan-tuan? Ini last ni peristiwa ni, insyaAllah. Bila dapat dia Nabi bertemu dengan Allah, apa perintah yang Nabi dapat? Dapat solat. Berapa waktu? 50 waktu. Apa iktibar kita ambil 50 waktu? Hari ni orang banyak cerita pasal 5 waktu. Itu ramai yang tak lepas. Kan? Kenapa 50 waktu? Ini dah termaktub dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi. Tak boleh ubah dah. Memang peristiwa tu dah termaktub. Kenapa 50 waktu? Ini iktibar yang perlu kita ambil. Nak mencapai maksud hidup. Nak faham kenapa Allah hidupkan kita kat dunia ni. Kalau kita tak faham perkara ni, tuan-tuan, kita habiskan hayat hidup kita macam tu je. Rugi kita, tuan-tuan. Subhanallah. Kita hidup dalam kerugian bila masuk dalam kubur besok, subhanallah, dan seterusnya alam-alam. Itu yang jadi kita terpinga-pinga, tak tahu apa benda. Allah nak azab aku ke? Allah nak muliakan aku? Dah, kita tak nak hidup macam tu. Kita nak confirm, ya Allah, bahagiakan aku dalam kubur, ya Allah. Selamatkan aku dalam kubur, ya Allah. Ini harapan kita ni. Harapan kita ni hanya kita boleh lepaskan pada Allah je. Itu sebab kita kena faham dulu maksud hidup. Kenapa 50 waktu? Tuan-tuan, 50 waktu dibahagikan dengan 24 jam. Berapa minit sekali masuk waktu solat? Berapa minit, tuan-tuan? 28 minit. Tuan-tuan, 28 minit tuan-tuan boleh buat apa? Tadi solat berjemaah je maghrib berapa? Imam pun tak baca panjang. Kan? Daripada imam angkat Allahu Akbar, baca doa kita, baca wajib Fatihah. Lepas tu imam baca apa tadi? Alam Tarakai. Surah Al-Fil. Tak panjang mana pun. Lepas tu habis rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga bagi salam. Berapa minit tu? Semalam jemaah tu. Berapa minit Haji? 10? 10 minit. Setuju semua? Saya setuju. Setuju. Lepas tu ada wirid. La ilaha illallah la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma antas salam. Lepas tu Fatihah, Ayatul Kursi, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Lepas tu doa. Amin amin ya rabbal alamin. Berapa wirid tu? Berapa lama wirid? 10 minit lagi.
10 campur solat jemaah 10, 20. Ada 8 minit je. 8 minit boleh buat apa je? Kejap lagi masuk waktu lagi. Nah, boleh makan tak? Seorang jemaah pergilah, kononnya nak pergi makan dah kat rumah. Start motor, boom, pergi. Sampai je rumah, tumpang motor, matikan enjin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajan. Sempat tak makan? Tak sempat lah, logiknya begitu kan. Kalau makan tak sempat, boleh berkebun kan tuan-tuan, tanam ubi, tanam pisang. Tak sempat. Kalau berkebun pun tak sempat, boleh kerja kilang? Boleh ke kerja pejabat? Boleh ke kerja kerajaan? Bagi Putrajaya, yang kerja dengan kementerian ni kerja, boleh ke tuan? Tak boleh. Boleh nikah kahwin tak? Boleh tengok World Cup tak? Boleh tengok live TikTok? Tak boleh tuan-tuan. Apa maksud Allah nak bagi tahu? Allah nak bagi tahu apa? Allah nak bagi tahu, aku buat engkau ni untuk aku, bukan untuk kau kerja, untuk berkebun, untuk makan. Tak, aku buat engkau ni untuk aku. Faham tak tuan-tuan? Kita ni hidup untuk Allah. Hidup kita ni untuk Allah tuan-tuan, bukan untuk selain daripada Allah SWT. Ini mafhum la ilaha illallah. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad kan. Tapi hari ini apabila Nabi SAW bertemu dengan Musa AS, Nabi Musa suruh dakwah dengan Nabi. Nabi Musa dakwah Nabi ya tuan-tuan. Dakwah ni kerja pada Nabi. Subhanallah. Nabi dengan Nabi pun dia tazkir juga. Subhanallah. Muhammad, kau jumpa dengan Allah tadi, apa kau dapat? Dia dah siap jawapan dia, Nabi Musa ni. Kerana dia dulu menjadi Nabi. Dia tua. Tua daripada umurnya daripada Nabi. Kan? Dia dah tahu dah, pasal dia dah pengalaman. Kau jumpa Allah tadi, kau dapat apa? Dengan bangganya, gembiranya, aku dapat salat. Berapa waktu? 50. 50? Terkejut Nabi Musa tuan-tuan. Hei, 50 waktu. Mampu ke umat kau buat Muhammad? Aku rasa umat kau tak mampu Muhammad. Dah sibuk dunia, hubut dunianya, sibuk dengan ni je. Dengan kehidupannya, tak sempat umat kau. Aku pernah buat dengan Bani Israel lah. Bani Israel tak mampu. Umat kau lagi teruk. Kau pergi minta diskaun. Nanti pergi dekat kau. Turun naik dapat 5. Hari ni kita suruh salah faham. 5 itulah ibadat. Dah. Keseluruhan hidup kita ni Allah nak bagi tahu ibadat tuan-tuan. Penghambaan kita kepada Allah SWT. Minum air ikut cara Nabi. Nak menunjukkan kita ni hamba kepada Allah. Makan ikut cara Nabi. Kan, meniaga ikut cara Nabi. Bekerja ikut cara Nabi. Nak menunjukkan kita ni hamba dan kita ingat kepada Allah SWT. Hidup dalam keadaan sunnah ini untuk apa? Untuk kita ni sentiasa ingat pada Allah SWT. Sunnah yang besar yang Nabi tinggalkan kepada kita apa tu tuan-tuan? Dakwah tuan-tuan. Ni saya cakap ni, dakwah ni akan membentuk satu suasana tuan-tuan. Yang dapat kita ni membetulkan otak kita yang selama hari ni banyak kesalahan kita buat. Fikir salah, subhanallah. Coba ini pentingnya tuan-tuan. Memperuntukkan masa kita ini untuk sukakan Allah, sukakan Rasul. Apa yang Allah suka, apa yang Rasul suka. Kadang satu orang yang memikul agama, tak bantu agama Allah SWT ini. Subhanallah. Kerana apa tuan-tuan? Kita hidup kat dunia nak sukakan Allah, sukakan Rasul supaya Allah sayang kepada kita. Nak raih kasih sayang Allah SWT. Nak buat apa pun buat. Pastikan perbuatan apa yang kita buat itu perbuatan yang Allah suka, Nabi suka. Untuk raih kasih sayang Allah SWT. Kerana apa? Berjayanya satu orang itu masuk dalam syurga bukan kerana amal dia. Bukan kerana amal dia. Ini semua orang tahu dah. Kerana apa? Rahmat kasih sayang Allah. Masuknya ke syurga kita. Kalau nak ukurkan 60-70 tahun, kita hidup tanpa satu maksiat pun kita buat, kita beramal je lah. Solat je sebenarnya 70 tahun. Tak dapat kita beli surga Allah yang nilainya begitu tinggi tuan-tuan, tak boleh. Lagi pula saya 61 umur sekarang. Kalau ikut ukur Nabi lah, umur Nabi lah, jangka hayat saya ni, lagi 2 tahun je. Boleh ke saya nak beli surga Allah? Tak mampu tuan-tuan. Tapi apa benda yang kita boleh buat? Kita nak raih kasih sayang Allah. Ya Allah, sayang aku ya Allah. Dengan melakukan perkara yang Allah suka, Nabi suka. Apa yang Allah suka, Nabi suka. Kerja dakwah ini yang paling besar tuan-tuan. Dakwah ini adalah sunnah yang paling besar sekali. Bila kita buat, ini dia. Kita melakukan dakwah ni semata-mata kita sayang kepada Rasulullah. Kerana Rasulullah hari ini dah memberi nikmat yang besar kepada kita. Sebab daripada dakwah Nabi ni. Dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.
Dapat kita Islam, dapat kita iman. Ini nikmat paling besar, tuan-tuan. Hasil daripada dakwah Rasulullah dan para sahabat. Hari ini Nabi tinggalkan kerja dakwah ni untuk kita ni, tuan-tuan. Untuk apa? Untuk selamatkan kita, tuan-tuan. Daripada api neraka, nak selamatkan kita daripada azab kubur. Nak selamatkan kita dekat mahsyar besok, tuan-tuan. Orang yang buat keikhlasan berdakwah ni semata-mata sayang. Sayang kepada Allah dan Rasul. Allah pasti akan menunaikan janji dia. Apa dia kelebihan umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik? Masuk syurga tanpa hisab, tuan-tuan. Masuk syurga tanpa hisab ni apa? Orang duduk dekat mahsyar 50, 60 ribu tahun, tuan-tuan. 90 ribu tahun duduk dekat mahsyar dan keadaannya teruk ni, tuan-tuan. Tapi orang yang dibenarkan masuk syurga tanpa hisab, dia lalu je. Zup. Titian sirat tu sepantas kilat je lalu, tahu-tahu dia dah ada dekat depan pintu syurga. Ni masuk syurga tanpa hisab. Ni kelebihan yang ada pada kita ni, tuan-tuan. Kelebihan yang ada pada umat akhir zaman, umat yang terbaik ni. Kita ni lah. Tapi kalau kita tak ambil, kita rugi. Nak duduk kat mahsyar berpuluh ribu tahun, rugi, tuan-tuan. Jadi dengan melakukan dakwah ini, tuan-tuan, kita meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi jangan lupa, tuan-tuan, subhanallah. Apa kita melihat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi buat dakwah. Kerana dalam dakwah itu ada apa? Suasana yang menggalakkan kita, ta'lim wa ta'lum. Belajar dan mengajar. Ta'lim jangan lupa, tuan-tuan. Subhanallah, baca Quran dekat rumah. Kerana baca hadis-hadis. Tuan-tuan, malaikat hari ini, tuan-tuan, dia merindui kata-kata yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diucapkan oleh umat dia. 70,000 malaikat yang sedang rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan turun mendengar apakah umat Muhammad ini membaca hadis-hadis ataupun perkataan yang pernah diucapkan oleh kekasih Allah ini. 70,000, tuan-tuan, berantaian turun nak mendengarkan hadis-hadis yang kita baca. Jadi, dengan malaikat turun, malaikat yang akan mendoakan kita ni, tuan-tuan, subhanallah, maka sejahtera dah dalam rumah kita. Kerana kalau kita baca dekat sini, Allah, alhamdulillah. Baca dekat rumah ni, subhanallah. Ulama bagi tahu apa? Ulama masyayikh bagi tahu, subhanallah. Dielakkan lebih kurang 25 perkara-perkara maksiat di sekitar rumah kita, subhanallah. Ini di antara kelebihan. Baca tentang baca Quran, baca hadis kat rumah. Kan? Kalau Quran ini kita khatamkan, hadis pun kita kena khatamkan, insya-Allah. Kena galakkan, subhanallah. Jadi dakwah jangan tinggal, tuan-tuan. Kita akan duduk di dalam suasana yang dapat menggalakkan kita ini sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu tujuan besarnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi wakil kepada Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan Allah kepada kita semua. Untuk apa, tuan-tuan? Untuk kita mencapai maksud kita lillahi taala, semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Ni ada jemaah sedang bergerak ni, tuan-tuan, ada ke yang nak join, insya-Allah boleh join jemaah saya yang sekarang ni. Besok insya-Allah kita akan pergi surau Nurul Huda. Surau Nurul Huda insya-Allah. Di mana tu? Payajaran di Payajaran. Dan ada jemaah dengar cerita di jemaah dekat sini ni. Sedang juga kan ni sedang menguruskan untuk keluar ni 3 hari ni. Ada jemaah nak ikut, boleh jumpa dengan tuan pengurusi kita ni, Tuan Haji Syaril, subhanallah. Kita buat kerana Allah, tuan-tuan. Kita buat kerana Allah, kerana kita sayang kepada Allah, kita sayang kepada Rasul. Tuan-tuan, satu amalan yang kita lakukan semata-mata kita sayang kepada Allah dan Rasul, tuan-tuan. Kerana pahalanya begitu banyak Allah akan bagi sehingga malaikat tak boleh nak kira, tuan-tuan. Kerja dakwah ni, subhanallah, Allah suka. Dan kita pula melakukan dakwah, kerja dakwah dan segala amal-amal semata-mata kita sayang kepada Allah dan Rasul. Subhanallah. Banyaknya yang pahala yang Allah akan bagi sehingga malaikat pun tak boleh kira. Malaikat ni hebat, boleh kira. Titisan hujan yang turun daripada zaman Nabi Adam sampai satu hari terakhir sebelum kiamat, dia boleh kira titisan hujan tu, tuan-tuan. Tapi satu amal yang dibuat kerana sayang kepada Allah dan Rasul, subhanallah, banyaknya pahala yang Allah bagi sehingga malaikat tak boleh nak kira. Jadi sama-sama kita perhatikan, masya-Allah, diri kita ni, tuan-tuan. Kerana kita sayang kepada Nabi ataupun tidak.
Kalau kita sayang kepada Nabi ni, apa tanda dia? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia sayang kepadaku, dan sesiapa yang sayang kepadaku dia akan bersama-sama denganku di dalam syurga. Salah satu nikmat yang bakal dinikmati oleh ahli syurga ketika kita dapat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cara dekat, daripada jauh, iman daripada jauh pun dapat tengok Nabi. Ada juga ahli syurga yang menyesal tak dapat ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu orang yang terakhir akan keluar daripada neraka masuk dalam syurga. Orang itu tidak boleh syurga yang ke-8. Subhanallah. Kerana dia dah masuk syurga dah, tapi satu perkara yang dia tak boleh buat, dia tak boleh ziarah. Dia tak boleh ziarah, dan ketika itulah ahli syurga menyesal kerana dia tak dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba hari ini dan kita dapat ni ada masa, ruang, kita ambillah peluang yang terbaik ini. Kerana semata-mata kita nak raih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat dunia dan juga akhirat. Insya-Allah. Allah taala alam. Terima kasih sekali lagi kepada ustaz kita insya-Allah, Tuan Haji Syahrin, Aiman, Rasulullah Rijal dan Kuasa Surau, subhanallah, dan hadirin hadirat muslimat. Terima kasih. Dan minta maaf ambil masa yang panjang, dan mudah-mudahan kerana perkara yang kita dengarkan hari ini insya-Allah, kerana kita jadikan iktibar, kita dapat amalkan, kita dapat sampaikan, dan yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi kita faham dalam agama untuk kita amalkan agama secara sempurna. Wallahu a'lam insya-Allah. Tasbih kifarah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hifdhan wa rahmah. Allahumma zakkilna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى. اللهم ردنا وردا بنا دينك ردا جميلا. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا. حسبنا الله لمن حمنا، حسبنا الله لمن خذلنا، حسبنا الله لمن عادنا، حسبنا الله لمن مكر بنا، حسبنا الله من جميع خلقك، حسبنا الله من جميع خلقك، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من عبادك القليل، اللهم اجعلنا من عبادك القليل، اللهم اجعلنا من عبادك القليل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.